Dia ada dia punya pillow. So cute. Hey guys, sebenarnya I nak buat skincare routine I sepanjang pregnant ni. I nak selit sikit unboxing barang baby. So antara barang-barang yang I dah beli, yang ni I dah beli dia punya blanket, tapi I tak boleh tunjuk. Yang ni I boleh tunjuk. This is from Bond Point. Ini memang favourite brand I lah. Dia ada dia punya pillow. So cute. Ni body cream dia. So ini perfume dia. Bau dia bau yang bau baby powder tu. So good. So ini dia punya botol susu. Yang kecil like this. Yang satu yang besar. So senang. Ada dua size. Boleh buat travel dan sebagainya. Diorang punya body milk. Diorang punya face and body cream. So kalau I tunjuk sekarang nanti tak surprise lah korang. Disebabkan kulit I senang kena rashes. So ini je bahan-bahan yang I guna. Produk yang I guna. I akan mixkan dengan dua ni lah selalu. Ini moisturizer, yang ni sunscreen. Tepek je banyak. Sedap. Sebab dia tak melekit. So I akan elakkan kalau skincare yang memang buat kulit you melekit, susah absorb tu semua. Nampak? Ini je I punya skincare korang. Ratakan. Ini adalah B5 Centella Calming Gel Cream. This is really good untuk sesiapa yang ada masalah rashes. Yang ni as usual lah. Semua orang tahu Fesh-Wina punya sunscreen is really good. So yang ni dia ada Panthenol. And then dia ada Centella Asiatica, which is memang untuk bagi instant result. Supaya kulit korang merah-merah tu dia terus soothe-kan. Dan juga dia terus bagi calming. Okay, so I akan letak banyak-banyak. Malam sebelum tidur nak pakai pun boleh. Buat as a sleeping mask. Sebab memang dia akan tolong bagi instant calming in 24 hours. Yang merah-merah tu korang sapu je. Nampak? So ini yang I belum apply. Yang ni I dah apply. Nampak tak? Sedapnya lepas apply. Sebab apa? Sebab dia terus meresap. And then dia bagi korang punya kulit terus sejuk. Jangan risau, okay? Dia dermatologically tested. So it's safe. Dan nampak tak? Terus glowing. Sebab tu nama dia calming gel cream. Sebab dia akan bagi that instant calming effect dekat kulit you guys. Dan yang paling best, dia akan help untuk maintain you punya natural skin barrier tau. Fesh-Wina sunscreen. Yang ni dia ada SPF 50. As usual, kalau korang tengok memang I selalu pakai Fesh-Wina punya sunscreen. I selalu buat video kan, I tunjuk korang. Senang je nak apply dia macam ni. Dan yang penting, no white cast. So kalau korang pening-pening, untuk pregnant mummies yang kat luar sana, yang pening-pening nak pakai skincare apa guna je 3 produk ni. Ini memang 100% safe. Jangan risau, I dah tengok dah semua ingredients dia. So I'm done. Dah, itu je korang. Dekat I ni, hari-hari I punya routine ini, korang follow je, okay? B5 Centella Calming Gel Cream, Fesh-Wina. And then diorang punya B5 Ceramide Moisturizer. And then this one, Fesh-Wina Sunscreen. Complete. 3 ni kena ada. Hari-hari. Buat je daily. So, bye. Thank you for watching. Nanti kita buat room tour untuk baby, okay? Bye guys.